Nabi Ayub seorang yang kaya raya dan soleh. Baginda tidak pernah lalai daripada bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Suatu hari, Allah menguji Nabi Ayub dengan kehilangan segalanya. Harta, anak-anak dan kesihatan. Nabi Ayub jatuh sakit bertahun-tahun lamanya. Namun, baginda tetap bersabar dan tidak pernah mengeluh. Isterinya yang solehah tetap setia merawat dan menemani Nabi Ayub dengan penuh kasih sayang. Walau diuji seberat itu, Nabi Ayub tetap sabar dan tidak pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Dengan penuh rendah hati, baginda berdoa, "Ya Tuhanku, aku telah ditimpa penyakit dan Engkau Tuhan yang Maha Penyayang." Allah memerintahkan Nabi Ayub menghentak tanah dengan kakinya. Lalu muncul mata air yang penuh rahmat. Nabi Ayub mandi dengan air itu, lalu sembuh sepenuhnya dengan izin Allah. Allah mengembalikan kesihatan, keluarganya dan harta yang pernah hilang. Semua nikmat kembali berlipat ganda. Nabi Ayub semakin banyak bersyukur dan beribadah kepada Allah kerana setiap ujian menjadikannya lebih dekat dengannya. Kisah Nabi Ayub AS mengajar kita tentang kesabaran, kesyukuran dan tawakal kepada Allah. Apabila kita bersabar dalam ujian, Allah pasti gantikan dengan rahmat yang lebih indah.